anda, 70% bisnes di Malaysia belum bersedia untuk e-invoice. Dan jika anda tak bersedia, bisnes anda mungkin hadapi masalah serius. Tanpa e-invoice yang betul, bisnes anda akan hadapi invoice ditolak, bayaran tertangguh dan cash flow terganggu. Apa itu e-invoice? E-invoice ni bukan sekadar hantar PDF atau email. Ini sistem baru LHDN di mana setiap invoice perlu diluluskan secara real time sebelum sampai ke pelanggan. Implementasi akan dilakukan mengikut pendapatan tahunan bisnes. Bagi bisnes dengan pendapatan 100 juta ke atas, telah pun bermula dari Ogos 2024. 25 juta ke atas bermula Januari 2025. 500,000 ke atas akan bermula Julai 2025 dan 150,000 ke atas akan bermula pada Januari 2026. Bisnes kecil pun akan terkesan jika pelanggan atau supplier anda dah guna e-invoice, mereka akan minta anda untuk guna juga. Kalau tak, susah nak dapat bayaran. Untuk persediaan e-invoice, anda boleh lakukan 3 langkah mudah ini. Pertama, cek tarikh deadline untuk bisnes anda. Kedua, pilih sistem sama ada MyInvoice LHDN atau software seperti Niagawan. Ketiga, mulakan training untuk staf kewangan anda. Bisnes yang bersedia awal akan dapat mengurus invoice dengan lebih cepat dan mengurangkan masalah audit. Jangan tunggu sampai last minute, dapatkan sistem yang boleh buat e-invoice sekarang. Bisnes anda dah ready untuk e-invoice? Hubungi kami untuk konsultasi percuma dengan sistem e-invoice kami.